kerajaan Purbaya Suruh di tiuk bayu laut Cina Selatan tersimpan secupis sejarah pengorbanan yang hebat. Kisah tentang seorang puteri jelita yang tidak hanya diuji dengan tahta, tetapi diuji dengan sebilah keris pusaka yang menuntut kesetiaan, maruah dan keberanian mutlak. Salam sejahtera saya ucapkan kepada juri yang adil lagi bijaksana, guru-guru penggerak bangsa serta rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya akan membawa anda semua merentasi masa, menyingkap sebuah kisah klasik yang penuh berinspirasi bertajuk Puteri Saadong dan Keris Pengorbanan. Pada zaman pemerintahan Melayu klasik, iaitu sekitar 350 tahun yang lalu, tinggallah seorang puteri jelita yang bernama Puteri Saadong di Kota Jelasan. Puteri yang berusia 12 tahun itu terkenal di seluruh rantau kerana kecerdikannya. Namun, ketenangan istana mula tergugat apabila Maharaja Siam yang mendengar kabar tentang kedaulatan negeri itu mengutus angkatan tentera besar untuk menuntut tahta dan memaksa Puteri Saadong tunduk kepada kuasa luar. Ayahanda angkatnya, Raja Loyat, berada dalam ketakutan yang amat sangat kerana negeri diancam binasa. Dalam majlis darurat di Balai Rung Seri, Tok Penggawa telah melangkah ke hadapan bersama sebilah keris pusaka kerajaan. Keris yang telah menjadi simbol perisai maruah negeri itu. Tuan Puteri, sembah Tok Penggawa dengan air mata yang bercucuran. Gunakanlah keris pusaka ini, pertahankanlah maruah diri tuanku, dan selamatkanlah rakyat jelata. Puteri Saadong memandang keris pusaka yang berkilau tajam di tangannya. Baginda hanya seorang puteri remaja biasa, tetapi di atas bahunya terletak berat jejaring tahta dan harapan seluruh rakyat jelata yang tidak berdosa. Genggaman cembarinya pada hulu keris itu kian erat. Perasaan gentar yang bertanda perlahan-lahan bertukar menjadi julang tekad dan keberanian. Demi bumi kota Jelasan yang tercinta, Puteri Saadong rela mengorbankan jiwa dan raga. Pada malam itu, di dalam kamar Puteri Saadong, seorang utusan musuh telah menusuk masuk secara senyap, menawarkan perjanjian damai dengan syarat Puteri Saadong harus menyerahkan keris itu sebagai tanda ketundukan mutlak, atau negerinya akan dibakar menjadi abu. Bayangkan kawan-kawan, di satu sudut, jika baginda menyerahkan keris itu demi nama rakyat, baginda mengkhianati maruah bangsa. Di sudutnya lain, jika baginda memilih kekerasan, nyawa rakyat yang tidak bersalah akan tumpang basahi bumi. Tidak, Puteri Saadong tidak mengikut rasa gentar. Baginda mengangkat tinggi keris itu dengan suara yang tenang tetapi penuh berwibawa. Puteri Saadong berkata kepada utusan tersebut, "Pulanglah kepada rajamu. Katakan padanya, tubuhku mungkin diuji, negeriku mungkin didatangi, tetapi jiwa, integriti dan kedaulatan tanah airku tidak akan pernah dijual beli dengan apa jua harga. Keris ini adalah lambang ketegasan, bukan alat untuk tunduk kepada sebuah pengkhianatan." Musuh akhirnya mengundur
mengundurkan diri kerana terpegun melihat ketabahan dan keberanian sejati seorang puteri muda yang sanggup mempertahankan haknya secara bijaksana. Kota jelasan selamat dan keris pusaka itu kekal megah di dalam istana. Sidang juri yang saya hormati, dari kisah ini terselit nilai murni yang amat besar. Pertama, maruah dan integriti tidak boleh dijual beli walaupun depan tekanan hebat. Kedua, keberanian sejati berpaksikan pada akal fikiran dan ketabahan hati menegakkan kebenaran. Kisah keris dan pengorbanan Puteri Saadong terus mekar di balik sejarah lipatan Melayu. Ia mengajar kita bahawa semangat pahlawan tidak mengenal jantina mahu berusia. Ingatlah kawan-kawan, keris pusaka boleh berkarat dimakan zaman, tetapi ketubuhan jiwa seorang anak bangsa yang jujur dan berani tidak akan pernah luntur selamanya. Sekian, terimalah syair penutup daripada saya. Tajam kilauan keris pusaka, simbol daulatan watan tercinta. Pegang maruah, pegangan etika, biar berkorban